Dalam dunia sport bike 600cc, sebut satu nama je, semua orang akan tabik. Ini merupakan motor 600cc pertama yang keluar terus daripada kilang dengan lebih 100 kuasa kuda. Handling yang tajam gila, rupa seganas binatang liar. Sejak menang race pertama tahun 1999 sampai 10 kali juara World Supersport, R6 bukan setakat menang, dia tak bagi chance langsung. Dia nampak laju, dia memang laju. R6 ubah cara orang tengok motor kelas 600. Dulu masa kita budak-budak, tengok motor ni pun dah meleleh air liur, tapi tak mampu. Sekarang dah besar, duit dah ada, nak beli, dah tak keluar pula. Nak juga satu, senang je. Satu, boleh bayar RM100,000 cash. Cara kedua, cipta mesin masa. Atau cara paling mudah, Hai, selamat datang semua. Kita sekarang ni bukan kat Jaipur Garage tapi kat 66 Speed Bike. Apa tujuan ni? Hari ni kita datang ke bengkel Yamaha adalah untuk periksa tahun 2012 Yamaha R6. Kita nak tahu jentera ini dalam masa yang panjang 13-14 tahun dalam perkhidmatan, tapi mileage 15-17 ribu sahaja. Adakah dia masih tip-top? Apa penyakit yang biasa berlaku kepada R6 dan berapa kos untuk kasih sembuh balik? Jom kita buat inspection bersama Encik Amahan. 18,000 saja. Berapa tahun sudah pakai? 2 tahun. Tapi motor ni 13 tahun. 17,000 kan? Saya pakai motor 2 tahun 16,000. Sudah 12 tahun baru 17,000 lah. Wah. Brake pad depan ada dalam 50% lagi. Brake pad belakang I think dia baru tukar. Ada 80% lagi. 80%. Minyak brake cantik lagi. Jernih. Minyak brake belakang pun bersih lagi, tak kotor. Cantik. Ini beli baru tukar ni. Dia pakai cooler bukan pakai air. Tidak lagi lah berapa pakai. Oh, belah enjin depan ada basah sikit. Tadi ada leaking dekat dia punya ni. Dia ada basah sedikit Sebab dia kat punya dalam. cam cover sudah kan. Dia ada makan dia punya cam cover sudah kan. Punya R6 itulah problem dia. Magnesium. So dia punya design, dia ada lubang dekat sini. Plug seal dia. So by time bila you pakai that magnesium by heat apa semua dia akan makan benda tu. Dia akan pecah. Then once dia dah pecah, dia break through, that's mean you akan ada oil that goes into that lah, into that plug hole lah. So once dia masuk situ dia akan leaking lah. Macam tadi main tempat tu, dia akan keluar minyak kat situ. So bila dia keluar minyak tu, you ada banyak problem lah. Dia jadi macam ni. Dia akan makan sikit sampai dia akan pecah. So saya suspect you punya sekarang ni dia dah mula jadi macam ni lah. Tapi ini mungkin teruk sangat ni. Dia dah jadi macam ni, nampak? Dia dah mula ada pecah-pecah sikit-sikit ni, nampak? So by time you pakai nanti dia akan jadi macam ni. Dia sekejap aja jadi benda macam ni. Tak sampai 10,000 dia akan jadi ni. Very fast ni. So bila dia pecah macam ni, dia leaking, dia masuk, then you punya plug cap dia akan kacau, you punya plug dia akan kacau. Lepas tu dia sentiasa basah je lah. Itu antara benda yang biasa jadi pada R6 R1. Oh, mesin okey, tak ada minyak. Kiri kanan okey, cantik. Lampu pas ada hijau, ID monitor. Signal ada, belakang ada. Tapi ni kira owner baru dapat lah. Dia pakai ni motor boleh terbang lah.
Oh tak ada. Oh rantai dia tadi kan. Rantai di kiri sana. Dia dah besar. Dia dah tajam. Nanti lah dia kemas lah. Nanti kalau masih begini condition okey lah. Dia kalau owner baru beli dia untung lah, dia dapat ni boleh terbang lah. Tangki ni dia kena buat coating lah. Kalau tak nanti fuel pump dia kong. Sebab tadi you punya start pun dia ada slow sikit awal-awal. Very soon you akan nampak benda ni dia punya fuel pump akan kong. Sebab apa dia bila dia dah start karat gitu dia akan clog kita punya filter. At one stage dia akan terus tak boleh pakai. So apa boleh buat? Coating. Coating balik kan. Buat coating tu dalam kontainer apa lama lah. So dia oxidate. Saya sudah 3 tahun. 2022. Lagi-lagi rosol tu. Ini penggunaan beri dia makan dia kata. Yalah tapi ini tayar. Kalau you tanya saya, rosol tu dia compound yang keras. Awal tahun 2022. Dia rosol tu compound keras, rosol Saya sudah keras. Rosol 4 dia dah datang medium punya compound. So kalau tayar tu, once tayar tu kita dah pakai kan, dia dah jalan, dia punya lilin dah tak ada tau. Dia ada satu coating tau. So once kita pakai saja coating tu akan hilang. So once coating tu hilang, dia expose macam ni, tayar tu dia jadi keras lah. So dia takkan ada tweak. Nampak barang pasti owner yang kena buat je lah. Dia punya tayar dia kena tukar, pocket dia kena tukar, tangki dia kena buat, dengan dia punya cam cover dia kena buat lah. Sebab ini empat benda dia wajib buat lah. So bila owner baru kalau beli ke apa, dia have to bear in mind lah. And this one cost dia pun agak tinggi juga lah. Tapi yang lain overall bike nampak okey, berkat okey, general condition pun okey lah, perfect lah. Tapi itulah ada barang yang nak tak nak dia kena repair. So kita punya biasanya kalau check up properly kita punya cara kita ada checklist kita lah. Macam tadi apa kita buat ialah basic check up lah. So kita bukannya expert macam orang lain lah. Orang lain dia mungkin expert lagi lah. So kita tak expert lah. Terima kasih Sifu. Harap maklum tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan R6 biasa. Ini R6 edisi ulang tahun 2012. Rare gila. Yang kita nampak tadi baru sahaja cover set extra. Sebenarnya dia berwarna putih merah. Ada corak Speed Block Legend. Ada diberi ikonik dari zaman perlumbaan Grand Prix. Motor ori dapat juga dengan rencana 50 anniversary confirm collector's item. Engine 599cc 125 horsepower, RPM melambung, Hendrik padu macam